Selamat sejahtera Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ringkas ini. Saya ingin mendapatkan pandangan Cikgu tentang pelaksanaan aktiviti Dobi Ajaib Tata Bahasa dalam pengajaran kata nama am dan kata nama khas. Temu bual ini hanya digunakan sebagai data sokongan dalam kajian tindakan saya, dan data utama kajian masih berdasarkan hasil kerja murid, senarai semak pemerhatian, borang pendapat murid dan catatan refleksi guru. Saya akan mencatat isi penting daripada jawapan guru. Jawapan cikgu tidak bertujuan untuk menilai cikgu, tetapi untuk membantu saya menambah baik intervensi ini. Cikgu, semasa aktiviti ini Dobi Ajaib Tata Bahasa dijalankan, apakah perubahan yang cikgu nampak pada penglibatan murid? Okey. Semasa aktiviti ini dijalankan, perubahan yang saya nampaklah pada penglibatan murid ni, kebanyakan murid dalam kelas tersebut dilihat memberikan kerjasama yang baik semasa pembelajaran. Mereka memberi respon yang cukup baik, dan satu lagi, murid terlibat sepenuhnya dalam sesi pembelajaran. Baiklah, bagi soalan kedua, iaitu pada pemerhatian cikgu, adakah murid kelihatan lebih yakin atau lebih berani mencuba membina ayat? Kalau ada, boleh cikgu berikan contoh yang cikgu perhatikan? Okey. Saya lihat murid-murid kelihatan lebih berani mencuba membina ayat berdasarkan jumlah yang diminta lah. Okey, contoh yang kita dapat lihat bila ada murid yang berani mencuba apabila yang dadu dia dimainkan. Contoh dia dapat 6 nombor 6 dan dia perlu membuat 6 contoh jawapan kan. Ya, Okey, betul. itulah yang saya lihat sebab saya lihat. Okey. Pada pandangan cikgu, bahagian manakah dalam aktiviti ini yang paling membantu murid? Contohnya dadu, kad Dobi Ajaib, token, arahan guru atau lembaran tugasan. Mengapa cikgu rasa bahagian ini sangat membantu? Okey. Bagi saya, bahagian yang paling membantu murid adalah aktiviti yang menggunakan dadu. Okey, ni kerana mereka perlu membina ayat berdasarkan bilangan nombor yang tertera pada dadu. Dengan ini, kecerdasan otak mereka akan diuji kerana mereka perlu membina ayat pada masa itu juga. Okey. Sepanjang aktiviti ini dijalankan, apakah kelemahan atau cabaran yang cikgu nampak dari segi masa, arahan, kawalan kelas atau kefahaman murid? Okey. Yang saya nampak dari segi masa, arahan ataupun kefahaman murid tu tak ada masalah sebenarnya. Yang saya nampaklah kawalan kelas. Okey. Kelas. Bagi saya, ni bukanlah satu masalah yang besar sebenarnya. Okey, murid ni mungkin terlalu teruja untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dan menyebabkan kawalan kelas agak sedikit terganggu. Itu saja. Okey. Soalan yang terakhir, jika aktiviti ini digunakan semula pada masa akan datang, apakah satu perkara yang cikgu cerangkan untuk saya perbaiki dahulu? Okey. Apa yang perlu dibaiki ialah ini bukanlah untuk dibaiki, ini cuma penambahbaikan sajalah. Ya, betul. Okey, saya ambil contoh permainan dadu. Okey, cadangan penambahbaikan daripada saya ialah kita masukkan subtopik yang kita ajar pada dadu dan bukannya nombor. Okey, contohnya sebagai contoh, kalau kita ajar jenis ayat, kita masukkanlah jenis-jenis ayat yang ada pada dadu. Contohnya nombor 1 kita tukarkan kepada jenis ayat ayat perintah, ayat contoh kata nama khas, lagi apa lagi, ayat sonsa, ayat aktif lah. Bila dimainkan, otak murid akan lebih diuji dan perlu berfikir secara pantas tentang apa yang mereka dapat pada masa itu juga. Memang idea yang baguslah. Okey, terima kasih cikgu atas pandangan dan cadangan yang diberikan. Maklum balas, cikgu sangat membantu saya untuk menilai kesesuaianlah bagi aktiviti Dobi Ajaib ini, Dobi Ajaib Tata Bahasa lah, dan membuat penambahbaikan terhadap intervensi ini pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Sama-sama.